Benda ni kecil je tapi penting. Tapi ramai yang ambil remeh dengan benda Allah ni. Benda Allah ni nama dia oil filter. Fungsi oil filter ni adalah untuk tapis kotoran-kotoran dan partikel halus dari minyak enjin. Benda ni penting untuk pastikan minyak enjin sentiasa bersih. Kalau oil filter ni rosak, dia tak dapat nak tapis kotoran dengan baik. Minyak enjin pun boleh tercemar. Lepas tu, dia akan menyebabkan performance enjin korang menurun. And then boleh jadi overheat juga sebab kotoran minyak tu tak ditapis. So minyak tu akan lebih cepat panas. Kemudian, lampu minyak enjin akan menyala sebab kalau oil filter ni tersumbat, dia boleh sebabkan tekanan minyak menurun. Jangka hayat oil filter ni 5,000 hingga 8,000 km je. Dan selalunya bila tukar benda ni, memang kena tukar sekali minyak enjin. Benda ni memang kecil tapi korang jangan ambil remeh. Sampai masa pergilah servis kereta. Kalau korang selalu lajak servis korang, lepas tu lama-lama jadi masalah lain, lagilah kopak duit korang. Benda tu akan berjangkit, rosak. Jadi korang pilihlah mana satu, duit korang, kereta korang. Itulah dah kata dekat korang.